Drama Saat Aku Tahu atau judul Inggerisnya The Moment I Knew mengisahkan tentang persahabatan Aminah dan Maira yang terjalin sejak bangku sekolah menengah. Aminah, anak kepada keluarga berada dengan kehidupan yang tampak sempurna, telah mengajak sahabat baiknya itu membuka sebuah kafe bersama suaminya, Zarif. Zarif ialah suami yang sentiasa dilayani dengan kesetiaan oleh Aminah. Namun hubungan mereka tidak pernah direstui oleh bapa anaknya yang melihat Zarif sebagai lelaki penipu dan meminta anaknya menjauhi lelaki itu. Keadaan bertambah rumit apabila Aminah mulai menyedari perubahan halus dalam tingkah laku suaminya. Siasatan yang dilakukan membawa kepada penemuan memeritkan. Zarif sebenarnya menjalin hubungan dengan Maira, sahabat yang dipercayainya sejak sekian lama. Walau bagaimanapun, Zarif tidak berhasrat untuk menghalalkan hubungan dengan Maira, meskipun Maira berkali-kali mendesaknya agar hubungan tersebut dibawa ke alam perkahwinan. Obsesi Maira memuncak apabila dia berjanji kepada anaknya, Iris, bahawa Zarif akan menjadi milik mereka tanpa perlu berkongsi dengan Aminah. Zarif pula terus bergantung kepada Aminah dari segi kewangan. Antaranya, Aminah pernah melangsaikan kad kreditnya. Namun setelah kecurangannya terbongkar, Aminah memilih untuk tidak berdepan Zarif dan Maira secara langsung. Malah, dia bertindak menjalankan strategi perang psikologi, berpura-pura tidak mengetahui apa-apa sambil perlahan-lahan mengacau psikologi Zarif dan Maira. Antara tindakannya termasuk enggan membayar tunggakan kad kredit Zarif serta memaksanya menggunakan perkhidmatan e-hailing apabila keretanya rosak. Sedangkan kerosakan itu sebenarnya berpunca daripada sabotaj Aminah sendiri. Dalam masa yang sama, Maira juga enggan mengalah. Obsesi yang mengacuni fikiran membuatkan Maira sanggup melakukan apa sahaja demi memenangi Zarif. Pertembungan emosi antara kedua-dua wanita ini akhirnya berkembang menjadi perang psikologi yang berbahaya. Satu pertarungan yang bukan sahaja menghancurkan mereka, tetapi turut mengancam sesiapa yang berada di sekeliling. Drama ini menawarkan sebuah naskah bergenre psikologi romantik tentang kepercayaan, kekecewaan dan dendam dalam hubungan. Cerita ini membawa penonton menelusuri sisi gelap emosi manusia serta bagaimana pengkhianatan mampu menghancurkan kewarasan. Gandingan Umi Nazira dan Hisham Hamid kembali mencuri perhatian, sekaligus mengimbau kejayaan mereka menerusi drama fenomena Andai Tiada Dia. Keistimewaan watak Maira, lakonan Umi Nazira, terletak pada kerumitan karakternya. Meskipun dilabelkan sebagai penyondol, dia bukan watak satu dimensi. Ada sisi gelap dan sisi baik dalam dirinya. Dia wanita yang disakiti dan pada masa yang sama menyakiti orang lain. Drama ini turut diselitkan beberapa adegan aksi sebagai penyeri.